Assalamualaikum. Pukul 6 petang dah sini. Kita nak tanam rumput tahun ni, InsyaAllah. So, mak ni tengok. Ramai yang tanya mak. Assalamualaikum. Bye. Sihat ke? Tanya. Ni kebun anak menantuku lah. Sihat ke? Sehat ke? Semua-semua. Kalau sehat tu Alhamdulillah lah no. Bapa saya pun berdoa begitu juga. Okey, so hari ni mak nak tanam apa tu mak tunjuk. Biji papaya ni. Oh, papaya tadi semalam kita beli dari mana? Market Mexico. Mexico. Kita nak beli. tanam tengok lakut nak makan daun dia tu kencing manis elok apa tu. Buah pinggang elok. Pucuk nak papaya. tunggu pokok buah tu tak boleh lah sini. Baja yang kita dah mix Ni tengok. dengan tanah kompos. Ini. Tu mak kata tengok dia. Bismillahirrahmanirrahim lah. Tu tengok papaya sikit. Tu dia. Banyak tu mak. Nak cabut. 100 pokok dah tu. Boleh tak? Boleh lah. Boleh dah. Okey. Papaya. Tanam dah papaya. Sini ada cili, kangkung, biji ketumbar. Sekali tanam boleh petik makan 4-5 kali. 2-3 hari naik dah lah. Dia naik 3 hari kecil. naik. Kena siram selalu. Kangkung tu mau air kan. Tapi tu mana-mana untuk tanam tepi telaga tu. Betul lah. So dekat hujung ni nak tanam cili apa tu tak tahulah. Cili besar. Cili badak. Ni kita tengok cili badak. Cili besar apa? Bell pepper. Gitu. Cili pokok dia pun besar dah. Pokok ni berapa beli semalam $3 je. Dari nursery dekat area sini kan. Penuh akar dia. Oh, thank you. Ini thank you. Bukan situ. Sini, boleh tanam. Gah. Ni tengok ni, tanam dah ni. Tanam Kobe bunga ni. kopis bunga. Pecah sikit akar dia kan, cepat dia naik. Buh lagi ni. Jangan tekan kuat sangat panas dia tu. So dekat line ni tanam kailan. Sayur kailan. Seeds dia. Benih biji ketumbar. Biji ketumbar. Kita beli dari pasar Mexico. Ada suami isteri orang Thai. Mereka jual anak-anak pokok kan. Tu dia. Jesmai setengah dekat sebelah belakang tu nak pecahkan dia punya seeds. So dia cepat bercambah lah. Kalau tak nak pecah pun tak apa, tapi kena tunggu lah. Kena tunggu dekat 3 weeks 4 weeks macam tu baru dia keluar tunas. Dia memang lama sikit. Lama dia nak keluar kan. Hari tu kena hujan batu. Habis pokok. Ada banyak pokok yang patah. Kacang panjang. Kacang panjang sebelah sana 3. Sebelah sana kacang botol. Ni peria tengok kena hujan batu kan. Pokok-pokok dia jadi sakit. Tengok ni. Kesum ni tak tahu kenapa daun dia hitam-hitam. Ada jagung, sweet corn. Sepaket ni ada banyak juga, dalam 20 biji macam tu. Kita tanam jagung tahun ni. Nak ambil baby corn. Baby corn macam Malaysia tu. Sepatutnya kita rendam dulu, tapi tak rendam dah. Okay. 3 biji. Ni, hari ni kita makan
Tengok mak makan apa hari ni. Mak buat capati ke mak? Capati sama gulai daging. Oh, sedapnya. Ni tengok capati lembut je. Dia. Ni saya tengok lembut dah. Capati. Oh, capati. Mak dekat bawah pokok ni mak? Pokok ni daun banyak dah. Mak bawah pokok apple. Apple Tengok. kecil-kecil. Apple Ni liang. kelih ni sedap ni macam masam-masam manis pedai-pedai. Masam manis. Tu dia perah limau. Limau pun ada. Perah limau. Ayam goreng. Ni perah limau lah no kita. Ni sayur apa ni mak? Ada mushroom. Ada Mushroom. Apa ada cili besar tu. Ni tengok saya perah limau semalam ni. Tak sedap sikit. Ni. Dalam gulai daging. Lembut je saya tengok daging. Daging mak lembut je. Mak buat capati. Mak selalu buat homemade je. Buat roti nan pun buat, capati buat, puri buat. Macam-macam Sebab beli tak sedap kan? Tak sedap. Beli berapa kali capati kena buang. Beli di sana kena buang. Tengok. Ni tengok. Mari. Bang-bang, adik-adik, kakak-kakak, anak cucu. Mari. Mari. Nak suap. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Daging. Sebab daging lembut tu kan. Mak enjoy dekat bawah pokok apple ni. Tu dia. Apple ni pun cepat betul lebat. Last year dia kena penyakit. So kita treat dia. Yang daun dia sihat tahun ni. Tengok ni. Kita tengok dia. Ni boleh. Sedap dah. Lembut ni. Tadi. Daging lembut. Jadi nak pun makan dengan daging. Tadi dia makan nasi. Nasi susah nak makan nasi. Dia kena lembut gini baru makan. Kalau gandum tu kencing manis naik banyak. Kalau buatnya capati tu tak naik kencing manis. Sedap. Ni kena cili mati dah. Capati sedap. Ni. Last year tanam dalam pasu kan. So biji nas pun tak petik tu. And then dia bunga. Daripada bunga tu benih dia jatuh ke sini sana lah. Dia terbang kan. Angin tiup. So tahun ni tak payah tanam. Tak payah buat apa pun dia tumbuh sendiri. Tapi sayang kita nak korek buang. Sebab area ni nak tanam rumput kan. Yo tu. Makan sama capati pula. Mai. Ayo. Kita makan. Salad fresh organic tak ada racun apa-apa. Tak ada. Salad organic. Weh, lupa dah mak adik-adik. Tu dia. Okay, terima kasih tengok video ni. Jangan lupa tekan subscribe dekat bawah tu, okay? And then nantikan next video, okay? Assalamualaikum, bye.